Hai Bestie, okay, so dekat KS ada MK XS Carryall Tote in Luggage. Sangat-sangat cantik. Material dia adalah Saffiano leather, tahan lasat, tahan cakaran. Ada Pimo logo, dia adalah gold hardware. Datangkan dengan ada charm dia comel dekat sini. Okay, so Bestie boleh buat dia sebagai hand carry. Okay, nak pakai dia hand carry boleh. Ataupun Bestie nak pakai dia sebagai crossbody. Dia datangkan dengan long strap, which is Bestie boleh saja remove dan boleh adjustable. Yang ni Kak pakai paling pendek tau. So kalau Bestie rasa macam alah paling pendek pun still lagi rasa macam panjang lah, so macam mana? Bestie boleh saja tebuk lubang, either buat sendiri cari alat dia, ataupun Bestie pergi mana-mana kedai yang ada servis tebuk lubang. Okay Bestie, so bahagian dalam ni Bestie kita tengok. Okay, dalam dia jangan risau dia ada zip. Okay, dia tote yang ada zip. And then dalam dia ada satu zip compartment, quite luas juga walaupun dia kecil. And then bahagian belakang dia ada satu pocket tau, which is pocket dia ni sebenarnya boleh masuk Promax tau. So ni kalau kat masuk Promax, tapi dia tak adalah fully masuk, dia macam tu saja. Okay, dia masuk macam gitu saja. And then bahagian dalam dia basic, kita try masukkan long wallet. Without a problem, boleh masuk long wallet. And then nak masuk apa lagi? Passport, nak masuk handphone, boleh. And masih lagi ada space tapi kalau nak masuk iPad tak sesuai sikit. Sebab iPad kat try masuk, dia kena less than 10 inch, baru okey sikit lah. Kalau masuk iPad, dia mesti kecil sikit. Okay, so yang ni kita ada lagi stock dan masih banyak lagi. Kepada Bestie yang mana berminat dengan Tote MK in Luggage ni, boleh grab sekarang dekat shop kita.